Jadi saya sambung sikit tentang apa yang disebut oleh Ustaz Ibn Rijal tadi berkenaan dengan Arab Saudi. Satu benda aja. Bila hari itu Donald Trump umumkan tentang penguasaan terhadap Baitul Maqdis atau Jerusalem. Sebelum ni nampak tak kita permainan-permainan dan agenda-agenda yang berlaku sebenarnya untuk melorongkan satu track. Ni pandangan saya dan pengamatan saya. Sebab dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, apabila Baitul Maqdis sudah dikuasai, maka selepas itu Madinah akan dikepung dan dihancurkan. Dan selepas Madinah dikepung dan dihancurkan, akan berlaku pertempuran yang besar. Selepas pertempuran yang besar akan berlaku penaklukan Konstantinopel. Dan bila berlaku penaklukan Konstantinopel, masa untuk Dajjal keluar sudah tiba. Kita tengok step ada 5 tadi. Mula-mula penguasaan Baitul Maqdis. Bila dah benar-benar totally Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh, maka mereka akan mula mencari peluang untuk menjahanamkan Madinah. Bila Madinah dah dikepung, Madinah dah dihancurkan, pertempuran besar akan berlaku. Selepas pertempuran besar berlaku, akan berlaku penaklukan Konstantinopel yang keempat. Bila Konstantinopel dah ditaklukkan, Dajjal akan keluar. Sekarang kita lihat. Bila mereka betul-betul dah menguasai Baitul Maqdis, dalam agenda The Hidden Hand, Baitul Maqdis ini akan dirajai oleh siapa di akhir zaman? Akan dirajai oleh siapa? Mereka tunggu siapa? Messiah yang terakhir, the false Messiah, Dajjal. Kita bayangkan kalau mereka dah dapat Baitul Maqdis, Dajjal akan duduk di sini. Sekarang ni, Dajjal akan keluar dari mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan dan di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai toya lisan. Bersemuka, komunikasi dua hala. Dia kemudian berkata-kata kepada kita. Jadi yakinlah kita apa yang dia buat sekarang tu bercakap ke membaca. Duk sembang dengan kawan, tu bercakap ke membaca? Itu bercakap. Membaca lain. Membaca dia akan ambil sumber. Kitab ke, buku ke, majalah ke, dia baca. Dia bunyi lain, nada lain, tone lain, berbeza dengan bercakap, walaupun konteks penggunaannya dua bibir mulut dan juga lidah. Tu hak kita boleh tengok. Orang sedang bercakap dengan kita, satu lagi orang sedang membaca dan kita mendengar pengucapan dari bacaan dia. Hak mata kita tengok lagi jelas. Kalau kita tak tengok pun kita boleh faham bahasa bercakap. Kita pi rumah kawan kita tadi, kita dengar suara dia sedang bersembang, bercakap dengan bapak dia di ruang tamu. Kita tak nampak muka dia, tapi duk dengar. Hampi mana semalam? Oh, saya pergi jumpa kawan saya di kedai kopi. Hang sembang apa? Kita tahu dah. Dari dengar tu, dia duk cakap ke duk baca buku? Kita tak tengok muka pun keadaan dia lagu mana. Tapi kita tahu tu duk baca buku ke, ayat cakap ke, ayat baca buku tu. Ayat bercakap. Tahu dah. Tiba-tiba kita pergi pula hari lain dengar. Adapun ulama mengatakan bahawa hukum bagi masalah yang tersebut adalah haram hukumnya. Ni bercakap ke membaca? Tak tengok tuan duk buat apa. Tapi dengar ayat tu kita tahu. Dia duk baca kitab ke? Dia duk bercakap. Kita boleh tahu ayat jenis tu dengan nada jenis tu adalah sedang baca kitab. Itulah Rasulullah. Rasulullah, dia bercakap tidak sama seperti musyrikin ataupun manusia lain di Mekah bercakap. Dengan bahasa mudah, kebanyakan manusia bercakap pada zaman Nabi menggunakan dialek ataupun lahjah tertentu. Kita panggil ada bahasa daerahnya. Tetapi Rasulullah tidak. Rasulullah sentiasa bercakap dalam bahasa Arab Fushah.
Rasulullah sentiasa bercakap dalam bahasa Arab standard. Kalau kita cakap bahasa Melayu yang betul, ikut tata bahasa dia. Bukan cakap hang, pi, mai, tak ada ayat-ayat macam tu. Saya mahu pergi. Saya hendak, maksudnya Rasulullah guna Arab standard, Rasulullah guna Arab Fushah bila bercakap. Tambah lagi bila Rasulullah membacakan, lagi tinggi dia punya kesusasteraan. Sebab apa? Ni bukan bahasa Nabi. Sebab apa? Ni bukan ayat Nabi. Sebab apa? Ni bukan datang dari Nabi. Ni datang daripada alam yang tinggi, dari kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pertama saya nak suruh tuan-tuan faham dulu antara membaca dan bercakap. Sekarang kita pi satu lagi, beza bercakap dengan menulis. Tentu ada beza bercakap dengan menulis. Bila kita bercakap, sesiapa pun, peluang untuk melakukan kesilapan dan kesalahan dalam bercakap begitu terbuka luas. Ni saya duk bercakap depan tuan-tuan dan puan-puan hampir selama 30 minit ke berapa minit. Banyak kesalahan yang berlaku. Kesalahan lagu mana? Dari sudut penggunaan bahasa yang sebenar maksud saya. Mungkin ayat yang saya guna tu salah dari sudut tata bahasa. Tapi maksud dia sampailah kat tuan-tuan. Tapi penggunaan ayat bahasa Melayu yang sebenar salah lagu ni Ustaz. Ustaz guna istilah ni tak betul ni. Ustaz guna pendekatan macam ni salah ni. Ayat ni struktur dia tak kuat ni kalau nak cari salah. Memang terdedah pada kesalahan. Tambah lagi bila kita bercakap secara live, boleh terlapik lidah, istilah kata. Boleh tersasul, boleh terlupa, boleh ingat-ingat lupa. Dia mari, apa dia, banyak boleh berlaku benda macam tu. Tetapi ni berbeza dengan menulis. Menulis, dia ada peluang untuk melakukan kesalahan tu sedikit berbanding dengan bercakap. Sebab bila kita menulis, sebelum kita presentkan kepada orang lain, kita ada banyak peluang nak betulkan balik bidang penulisan kita. Saya pergi ke sekolah menggunakan basikal. Tak cantik ni, menggunakan. Padam dulu. Saya pergi ke sekolah naik basikal. Tak, naik itu okey dah, tapi tak betul ni naik ni. Saya pergi ke sekolah menaiki basikal. Cantik. Baru kita sambung ayat lain. Peluang kita nak perbetul tu banyak. Sebab tu orang yang menulis karya, orang menulis kitab, orang menulis buku perlukan masa yang panjang dan lama. Sebab dia nak perbetulkan, dia boleh persembahkan yang terbaik kepada para pembaca bila buku ni diterbitkan dan mula beredar pada masyarakat. Tu pun tak tentu lagi, dia berasa puas hati dah. Okey, sebelum terbit, biasanya tulisan kita ni kita akan bagi pada siapa? Pembaca proof. Pembaca proof pun tengok, air tak ada titik. Allah, aku ingat kau betul semua dah. Terlepas juga. Air tak ada titik. Ni lepas titik ni tiba-tiba huruf kecil. Tak boleh. Ayat awal kena huruf besar. Apa betul lagi? Tu pun dah puas hati dah. Akhirnya cetak, akhirnya terbit, akhirnya sebar. Tiba-tiba ada orang baca, hak sastra dia tinggi lagi, bahasa dia tinggi lagi. Tak betul ni penggunaan ayat macam ni, istilah macam ni. Kita ingat betul dah. Tiba-tiba buat edisi kedua, edisi ketiga, edisi penambahbaikan macam-macam. Tetapi kelemahan dan kekurangan boleh diminimalkan berbanding dengan bercakap. Yes, bila kita salah bercakap, tersasul bercakap, kita boleh perbetulkan kemudian, boleh minta maaf. Tadi saya salah cakap, tadi saya salah fakta. Boleh, tu soal kedua. Tapi bila anda bercakap secara terus, secara live, yang terbaik anda hanya perlu cakap betul hanya sekali saja peluang yang ada. Bila anda tersalah, benda tu sudah didengar oleh orang lain. Bila anda tersilap cakap, benda tu sudah diterima oleh orang lain. Minta maaf tu soal kedua.
Maksudnya dalam konteks ni, aku kena cakap, kalau nak cakap, kena cakap betul-betul lah. Tak boleh salah, tak boleh silap. Tu payah nak jadi. Tu payah nak jadi. Ingat tak kita selalu buat permainan, beratur panjang 10 orang. Seorang akan bagi ayat. Saya naik motor RXZ, nak pergi program RXZ di Terengganu, tengah jalan lintas lori, kena tepuh kat kereta Proton Saga, kes sekali hancur berkecai motor RXZ. Cuba cerita balik orang nombor 2. Sampai lagi, tapi ayat jadi lagu lain lah. Akhir sekali orang nombor 10 terima apa? Aku tak tahu apa. Hak sampai kat aku, motor RXZ hancur berkecai. Tu lah. Nak habaknya tak sampai 30 minit, hak ayat punya panjang, motor RXZ hancur berkecai. Tu je hak sampai. Satu kita nak cakap, mungkin maksud sampai. Akhir sekali RXZ tu accident, faham? Tapi mana hilang ayat-ayat yang lain, cerita-cerita yang lain. Potong lori, nak pergi program Terengganu, tak keluar dah. Dan kenapa Quran ni jadi mukjizat? Yes. Sebab hanya berdasarkan kalam tadi, bila Nabi membacakan secara live, Nabi bacakan secara terus, tidak ada perubahan. Kalau Nabi baca tabbat tiada abi lahabin wa tab, kat orang lain pun keluar tabbat tiada tulah. Tak ada kata, semalam rasa ayat lagu lain aku baca, hari ni pasal apa jadi lagu lain, tak ada. Kalau wal asri pada orang ni, keluarlah wal asri tanpa pengurangan dan penambahan pada orang ni. Kalau Al-Fatihah pada orang ni, Al-Fatihah juga yang sama tanpa pengurangan dan penambahan. Dalam keadaan, kenapa disebut mukjizat? Keadaan Nabi tak reti baca, Nabi tak reti tulis. Bila Nabi sampaikan wahyu secara live, tak pernah salah. Ni payah nak cari. Payah nak cari. Ni pun tuan-tuan, kalau ditakdirkan orang minta malam esok saya ceramah. Ceramah macam masjid semalam Ustaz. Saya boleh sampaikan macam malam ni. Tapi ayat dia sama lagi ke tak sama? Dia jadi ayat lagu lain dah. Walaupun konteks tu sama lagi. Ayat hak ni lagu lain, hak ni lagu lain. Perasaan ni lagu lain, perasaan ni lagu lain. Payah nak jadi tetap, payah nak jadi sama. Inilah mukjizatnya Al-Quran yang diterima oleh Nabi. Kita boleh tengok mukjizat ni, sosok yang tak erti baca ni, sosok yang tak erti tulis ni, dia membaca seolah-olah dia melihat tulisan. Tapi ada tulisan tak pada Nabi? Tak ada. Ada sumber tak pada Nabi? Tak ada. Tapi tak pernah tersilap, tak pernah tersalah. Tak pernah berlaku penambahan dan pengurangan pada ayat dan huruf. Itulah kata mukjizat. Kita kalau bercakap, ada hak bertambah, ada hak berkurang. Ada hak tersalah, ada hak tersilap. Okey, faham konteks tu. Jadi kembalilah kita nak kata, Rasulan minhum. Seorang Rasul dari kalangan mereka. Kalangan mereka inilah berlaku kepada utusan Allah sebelum. Setiap Nabi dan Rasul biasanya diutuskan oleh Allah daripada kaumnya sendiri. Bahasa orang kampung tu juga. Daerah tu juga. Wilayah tu juga. Kawasan tu juga. Termasuk minhum ialah jenis yang sama. Manusia. Walaupun ada musyrikin Mekah yang kuat lawan Nabi ni, dia minta macam-macam. Kalau boleh nak lantik Rasul, nak jadikan Rasul bagi kami, kalau boleh bukan manusia lah. Nak siapa? Nak malaikat. Bagi mereka manusia macam mereka ni tak hebat. Tambah-tambah kapung sendiri, kita kenal dah dia lagu mana. Hak ni beza dengan Nabi sebab manusia pilih. Kalau kita jenis pilih sendiri. Kita nak pilih siapa jadi Nabi Sungai Petani ni, tiba-tiba orang pilih seorang. Inilah Nabi Sungai Petani. Hak mana kenal dia sebelum ni, Allah sekolah rendah. Murid 30 dia, nombor 30. Siapa lantik dia jadi Nabi? Mestilah ada benda-benda tak senonoh, benda-benda tak elok. SPM pun tak ada sebiji. Macam mana dia boleh jadi Nabi? Naik motor tak reti, naik kereta tak reti jadi Nabi, macam-macam lah tu contoh.
Banyak orang akan cari kelemahan. Banyak orang cari kekurangan. Sebab pilihan manusia. Ni pilihan Allah. Allah pilih dari kalangan manusia. Tapi sebab nak lawan punya, tak mau Nabi. Sebab kami kenal Nabi sejak dari kecil. Sampailah kini kami kenal Muhammad ni macam mana. Tahu dah depa yang bagi gelaran Al-Amin kat Nabi. Bukan Nabi saja-saja letak penisbahan tu pada Nabi. Bukan Nabi nak angkat dia. Bukan Nabi nak jet dia. Al-Amin tu datang dari Nabi. Tak. Depa yang bagi. Yang paling amanah, yang paling dipercayai, yang tak pernah berdusta, tak pernah menipu dan cakap bohong, depa yang bagi. Tiba-tiba Nabi ni terima wahyu dan sampaikan pada depa, payah nak terima pula. Sebelum ni elok-elok je terima apa Nabi cakap. Sebab apa? Sebab Quran datang ni tidak selari dengan hawa nafsu. Quran datang tidak selari dengan pegangan akidah. Quran datang tidak selari dengan apa yang telah mereka amalkan sebelum ni. Tu yang jadi berat tu. Tu yang jadi sesak nafas, sesak nada nak terima Nabi sebagai seorang Rasul. Nak malaikat. Malaikat ni bukan jenis kita, tuan-tuan dan puan-puan. Payah. Kalaulah kata malaikat, Allah buat malaikat jadi Nabi bagi kita. Sifat malaikat ni satu, dia ni nampak ke tak nampak? Tak nampak. Senang ke tuan-tuan nak berurusan dengan Nabi dan Rasul kita yang sifat dia tak nampak? Pi nak tanya hukum, pi nak tanya soalan, pi nak mengadu masalah. Duk mana Nabi kita ni? Tiba-tiba dengar suara bawah pokok ada ni duk rehat. Pi dekat pula ni, duk kok mana ni? Belah pokok ni, duk paling kok tu ke paling kok ni? Payah tuan-tuan, benda hak tak nampak ni. Tambah-tambah Nabi tegak kita pula, balik kedai Tom Yam pukul 12 malam, lalu kok Redu Buluh, tepi pula, tepi kubur. Kita lalu nak balik rumah, Redu Buluh, tepi kubur, Nabi lalu kok tu. Assalamualaikum, baru balik kok. Kita, siapa pula tegak aku ni? Jadi was-was pula, Nabi ke jin ke iblis hak tegur. Sebab tak nampak semua. Lepas tu nak semayang, susah ke senang? Nabi nak tunjuk semayang, Tuan tak nampak. Kosong je depan. Kita desah semua. Tiba-tiba bunyi, Allahu Akbar. Dia kata ikut dia. Kita pun duduk berdiri tegak lah. Allahu Akbar. Sebab nampak tak? Nabi tu duk angkat tangan dah. Sebab kita tak nampak jadi apa? Bunyi sabar saja. Allahu Akbar jugalah kita. Kawan ni, Allahu Akbar duk rukuk dah. Kita pun duk berdiri dah kutu. Allahu Akbar. Bunyi, rukuk. Rukuk kita. Sami Allahu liman hamidah. Sebut saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah dah ke semayang. Kami duduk apa rukuk, dak apa lagi tu contoh. Nak abad senang ke susah? Payah. Puasa baik. Haji pula. Duk mana dah? 7 round dah aku hang tak pusing-pusing lagi. Dah tak nampak nak buat lagu mana Rasul. Habis dah kawan tu 7 Safa Marwah. Kita duk berlari anak, dia tu siap dah. Payah nak tunjuk. Melontar jamrah nampak batu saja terbang. Tuan tak ada. Biarlah tuan nak anggap lawak ke apa semua nak habaq. Tak ada kesesuaian ni cerita kita ni. Tak ada kesesuaian. Bak makan minum. Nampak burger terbang. Bukan burger terbang, burger naik. Tiba-tiba ngap bekas makan. Ngap bekas makan. Tiba-tiba roti hak penuh tu serap tak ada. Nak tiru lagu mana? Nak tiru Nabi tidur, dia mengiring belah kanan ke, dia mengiring belah kiri. Tak nampak pula dia tidur lagu mana. Susahlah lagu ni. Kita last kali tidur telungkup lah. Dah tak nampak Nabi tidur lagu mana. Contohlah tu. Susah ke senang tuan-tuan? Kalau bukan jenis yang sama, kita tak nafi malaikat tu makhluk Allah yang mulia, taat pada Allah. Tetapi susah untuk diimplementasikan bila jenis yang berbeza. Jadi hikmah paling besar Allah buat Nabi dan Rasul sebagai ikutan tu sebab dia jenis kita.
Jadi kita boleh tengok cara makan Nabi sebab dia pun manusia macam kita. Cara Nabi bersuci, cara Nabi beristinja, cara Nabi nikah kahwin, cara Nabi berniaga, cara Nabi berbisnes, cara Nabi tidur, cara Nabi ambil wuduk, semua jelas bagi kita. Pasal apa? Sebab dia manusia macam kita, nampak bagi kita. Dan kita boleh tengok pada diri dia tu. Jadi kalau jenis jin pula jadi Nabi lagu mana? Samalah, payah juga. Malaikat pun payah juga. Ada satu tu nak minta, kalau nak juga Muhammad jadi Rasul, minta datangkan sekali malaikat yang sentiasa ada dengan Nabi ni. Tak puas hati. Tujuan dia, bila Nabi sampaikan sesuatu, kami boleh reconfirmationkan dengan malaikat. Hak Nabi Muhammad cakap ni betul ke tak ni? Oh, tak puas hati. Kalau malaikat kata, iyalah tu, Allah suruh kata. Okey, kami terima. Kalau malaikat tak bagi confirmation, tak mau dengar. Sampai tahap tu, penolakan terhadap diri Nabi. Sesuai dah. Tengok tugas yang pertama. Kita sampai ke berapa ni, Cik Iman? Tak ada limit ya? Tak apa. Jangan lagu tu, saya tak boleh pantang mikrofon ni. Kamu semayang isyak pukul 12, jenuh aku kena perambat. Yatlu alaihim ayatihi. Yang pertama ialah membacakan ke atas mereka ayat-ayatnya. Jadi tugas Nabi, nombor satu ialah membacakan wahyu-wahyu yang diterima oleh baginda kepada umat dia. Ni dah jadi amanah, dah jadi tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan terima wahyu, jadi Nabi tak boleh sembunyikan wahyu. Nabi tak boleh hilangkan wahyu. Nabi tak boleh pandai-pandai nak tambah-tambah, pandai-pandai nak kurang-kurang. Walaupun ada ayat-ayat tu yang mungkin pada hati manusia tu susah nak terima. Payah nak terima. Tapi sebab dia wahyu, kena sampaikan juga. Inilah amanah yang telah Rasulullah buat sampai ke akhir hayat baginda. Tak ada satu ayat pun yang tertinggal, tak ada satu ayat pun yang disembunyikan. Rasulullah baca. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya manusia ni dapat kefahaman yang benar. Kefahaman yang benar tentang apa? Tentang dunia. Kefahaman yang benar tentang alam semesta. Lebih-lebih jauh kefahaman yang benar tentang Tuhannya. Sebab masyarakat musyrikin Mekah pada masa tu amat-amat teruk dari sudut kekufuran. Nama lagi musyrikin. Apa maksud musyrik? Perbuatan yang menyekutukan Allah. Mereka buat apa menyekutukan Allah ni? Mereka menjadikan patung-patung, berhala-berhala, idola-idola. Tak kiralah, ada yang buat daripada batu, ada yang buat daripada kayu, ada yang buat daripada unsur-unsur yang lain. Teruk sekali dari sudut akidah. Teruk sekali dari sudut kepercayaan pada masa tu. Yang telah berlaku pada musyrikin Mekah, jadi mari wahyu pada Nabi, minta Nabi bacakan. Supaya daripada hasil pendengaran mereka tentang wahyu-wahyu Al-Quran, dapat buka intelek mereka, minda mereka, kefahaman yang sebenar berkaitan dengan pencipta kita Allah. Baik. Dengar betul-betul. Di sisi orang-orang Arab musyrikin Mekah, mereka sudah ada pengenalan tentang Allah. Sisa-sisa warisan ilmu Nabi Ibrahim dan Ismail masih ada. Sebab tu banyak juga kedapatan ayat dalam Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sekiranya ditanyakan kepada mereka, siapakah yang mencipta langit bumi? Nescaya mereka akan jawab, siapa?
Kalau tanya musyrikin Mekah siapa buat langit, siapa buat bumi, nescaya mereka akan jawab, Allah. Mereka ada pengenalan Tuhan yang bernama Allah. Tetapi mereka silap memahami tentang Allah. Mereka silap faham tentang keberadaan Allah yang sebenar. Jadi datangnya Quran nak cerita bagaimanakah Allah yang sebenar. Siapa yang paling layak cerita tentang Allah? Tak ada siapa pun layak. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Jadi melalui ayat-ayat Al-Quran itulah Allah nak memperkenalkan diri dia kepada kita semua. Dalam ayat Quran, Allah menuntun kita dengan Asma'ul Husna. Adanya nama-nama yang terbaik bagi Allah. Allah memperkenalkan perbuatan-perbuatannya. Allah memperkenalkan sifat-sifatnya dalam Quran. Allah sendiri yang nak bagi tahu pada hamba dia, pada makhluk dia, inilah nama-namaku, inilah sifat-sifat aku, inilah perbuatan-perbuatan aku. Siapa lagi yang paling layak untuk cerita tentang diri dia? Tak ada siapa kecuali Allah. Melalui apa? Wahyu. Contoh, pemahaman yang silap berkaitan dengan Allah, terutama tentang penyembahan kepada berhala. Bila tanya mereka, kenapa perlu ada wasilah? Apa dia wasilah? Bahasa moden kita, kabel lah, senang. Kita guna kabel, kita guna wasilah. Tujuan dia untuk apa? Supaya lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya setiap doa, setiap permohonan, setiap harapan yang mereka panjat dan doakan mudah diterima oleh Allah melalui wasilah dan kabel tadi konon-kononnya. Dan mereka berharap kabel-kabel dalam bentuk berhala inilah yang akan membantu memberi syafaat di sisi Allah di hari kemudian kelak. Ini kesilapan yang besar dengan menjadikan berhala-berhala tadi sebagai wasilah dalam konteks kita nak berdoa, nak minta pada Allah. Nak minta pada Allah, Allah suruh terus pada dia. Yes. Mintalah pada Allah. Pohonlah pada Allah. Doalah pada Allah. Munajat dan rayulah pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah penisbahan malaikat sebagai anak perempuan Allah. Lihat awal surah Al-Kahfi. Sebahagian penduduk di Mekah menganggap malaikat tu adalah anak perempuan Allah. Ini satu ucapan yang penuh dengan pendustaan dan pembohongan yang besar. Allah mana ada anak? Satu, nisbah anak. Kesalahan kedua, bagi jantina pula, perempuan. Tapi kalau dia dapat anak perempuan, lagu mana muka dia? Allah sindir kan dalam surah yang lain, ayat yang lain, kalau bila mereka ni dapat anak perempuan, muka mereka berubah jadi apa? Jadi merah, jadi hitam kerana menahan malu yang terlampau. Kalau mereka dapat anak lelaki, happy sungguh, gembira sungguh. Kalau dapat anak perempuan, muka bertukar. Tapi bila mereka nisbah Allah ada anak, letak jantina lelaki ke perempuan ke anak Allah, perempuan pula. Sui sungguhlah mereka ni. Pemahaman yang salah. Tetapi tuan-tuan lihat, bila ditanya, ni kita buka sikit minda kita berkaitan sejarah dunia. Tuan-tuan tak berasa lekeh ke? Bila orang di luar peradaban dan tamadun lain, bila tengok kepada masyarakat di Mekah yang penuh kemusyrikan tu, macam tak ada benda lain dah orang Arab dulu nak sembah. Pokok sembah, kayu sembah, batu sembah. Kalau rupa tu cantik-cantik macam patung-patung sekarang tu, adalah nampak rupa. Hak ni tak berapa nak nampak rupa. Kalau suruh kenal, agak-agak patung ni jantan ke betina pun tak boleh nak kenal. Dia punya corak, dia punya buatan tu huduh sangat. Hidup sembah benda ni. Tuan-tuan, otak kita ni bakal jadi katak bawah tempurung. Kalau itulah tuduhan, kalau itulah penghinaan, macam tak ada benda lain nak sembah, tengok sejarah.
Sejarah ni sebenarnya dia tak akan berada statik pada satu tempat kecuali dia telah tersebar dalam rupa dan bentuk yang sama. Hak kita sebut ni berlaku di mana? Di tanah Arab. Tengok sejarah dunia. Kita pi antara tamadun yang paling awal, tamadun Mesopotamia. Bila sebut tamadun Mesopotamia, mereka ada dewa 3 serangkai. Sama juga macam di Mekah. Di Mekah yang Quran sebut dalam surah bintang, surah Najmu. Allat, Manat, Uzza. Ni antara berhala yang paling besar disembah di Mekah. Allat, Manat, Uzza, 3. Nanti kita sebut banyak lagi berhala hal lain. Di Mesopotamia ada 3 dewa yang begitu dihormati. Pertama ialah An. An ni singkatan. Pernah dengar perkataan Anunnaki? Ada satu filem Mak Saleh buat, filem Anunnaki. Tetapi diharamkan. Takut bila ada orang tengok tu, takut jadi menyimpang. Takut jadi faham kod lain. Sebab di sisi mereka, sebahagiannya ada yang menganggap Anunnaki lah sebagai pencipta manusia. Anunnaki lah sebagai pencipta alam semesta. Dia makhluk daripada planet lain, entah daripada mana. Seiring dengan Anunnaki ni siapa? Enki dan Elil. Jadi 3 ni terkenal, An, Enki, Elil. Ni dalam tamadun Mesopotamia. Ni berhala ke tak berhala ni? Yes, berhala. Tapi kenapa kita tak sibuk, kita tak bising? Di zaman Mesir kuno, ada